Berikutan aduan orang ramai berhubung chicken spread jenama Ladies' Choice, Jabatan Halal Syariah, Kementerian Halal Agama melalui bahagian kawalan makanan halal mengadakan pemeriksaan. Hasil penelitian, produk makanan tersebut dan semua produk lain yang mengandungi daging termasuk ikan adalah tidak halal sebagaimana yang telah disahkan oleh syarikat pengedar Ladies' Choice Filipina melalui laman sesawangnya dalam Frequently Asked Questions. Kementerian Halal Agama dalam siaran medianya menyatakan bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Halal Syariah mengarahkan pemilik premis untuk mengasingkan semua produk tersebut dengan serta-merta di tempat terruang non-halal section. Semua pengimport, pasaraya dan kedai juga dinasihatkan supaya melakukan tindakan pengasingan dengan serta-merta jika terdapat produk yang sama diedarkan dan dijual di premis masing-masing. Terkejut bila dengar isu ni. Berikutan aduan orang ramai berhubung chicken spread jenama Ladies' Choice. Hasil penelitian, produk makanan tersebut dan semua produk lain yang mengandungi daging termasuk ikan adalah tidak halal. Kejap. Maksudnya Ladies' Choice spread ada yang tidak halal ke? Jom kita siasat. Pertama, faktor Google gambar Ladies' Choice chicken spread. Ada saja halal. Kedua, faktor pergi ke website rasmi Halal Malaysia untuk kepastian. Pun ada saja halal. Ketiga, faktor ke Facebook bahagian hub halal JAKIM. Dah ada kenyataan. Dan menurut JAKIM, rupanya produk yang tak halal tu hanya pasaran tempatan di negara Filipina. Produk tersebut tidak dijual atau diedarkan oleh syarikat Unilever Malaysia. Dan produk yang dijual di Malaysia adalah berlainan dan telah dipastikan halal oleh JAKIM. Apa pendapat kurang?